sangatlah besar cabarannya. Apatah lagi macam saya ni dah 27 tahun. Dah nak pencen dah, bukan nak pencen, dah pencen sebenarnya. Ya, sebab anak-anak pun dah nak ambil alih. Tapi dalam bidang perniagaan ni bukan sahaja dari segi keuangan. Tetapi, yalah, benda ni kalau kita tak nak percaya, jadi pada diri kita. Rasulullah pun kena sihir. Ya. Apa pendapat saya? Kita kena kukuhkan benteng kita. Mantap. Jadinya kalau kita nak berniaga, kita kena kejar dunia dan akhirat sekali. Jangan kejar dunia saja. Maksudnya kalau saya lah sekarang ni saya dah ada yayasan bawah eksklusif. Kenapa saya tubuh saya yayasan? Sebab bagi saya dengan adanya saya membantu orang ramai, banyakkan zakat, ianya membenteng saya daripada segala musibah. Macam sihir. Yes, saya tak boleh nak selindung lagi sebab banyak kali saya tengah melayan customer, tengah event, tiba-tiba rebah. Saya buat check up di hospital-hospital ternama di Kuala Lumpur 6 bulan sekali. Tapi tak ada penyakit apa pun yang dikesan. Apabila saya, orang kata apa, sakit tu, bila saya bekerja saja, bila saya masuk bangunan saya saja, ataupun saya tengah di event-event, ataupun dia saya pengsan ni bukan saya tak pasti, dia boleh tiba-tiba dan dia rebah. Bila rebah tu suami saya akan azankan saya, lepas saya sedar dan dia okey. Dah berapa lama dah Tina alami keadaan tu? Sebenarnya mulakan perniagaan dulu tahun 1998, 2004 saya dah mula sakit. Masa tu saya berniaga di Jalan Tengku Rahman. Asal mula saya sakit, masa tu kedai kita kecil bang. Kedai di Arkid Jalan Tar. Pagi-pagi masa tu saya buka kedai sendiri. Bila saya nak buka kedai tu, ada banyak tanah, tak tahulah tanah apa dia. Tanah kubur kan, dengan bunga kemboja. Bila saya nak buka butik toko sendiri, saya ni tak tahu apa lah, kita satu kita kemas apa semua. Dan lepas tu dekat almari tempat-tempat telekor memang saya letak di luar saja tapi berkunci. Almari kaca penuh dengan air. Hujan tidak, apa tidak. Dan yang first saya sakit tu, bila kedai Arkid ni, kita kena gantung barang, kan? Bila buka pagi kita gantung barang apa semua. Masa tu suami saya, awal pagi, saya memang kedai lain tak buka lagi. Saya dah buka. Saya memang orang yang berpagi-pagian daripada dulu lagi. Bila saya tengah gantung tudung, datang seorang yang tua, pakai baju putih, pakai songkok, dan dia pakai ada janggut putih dengan bertongkat. Masa tu telekong tudung saya masih tergantung. Dia bagi salam kat saya. Dia kata, "Assalamualaikum." Saya ingat orang nak minta sedekah. Jadi saya buka laci, saya nak bagi duit, dia hilang. Saya lari tengok ke depan, dah tak ada. Saya pergi pula lari ke lorong belakang, tak ada. Dalam hati saya, takkanlah cepat sangat orang tu jalan, kan? Lepas pada tu saya jadi tak sihat. Saya jadi bila selalu orang datang, bila ramai orang membeli, saya akan menangis, saya akan menggigil. Ada satu tahap tu bila orang datang, saya akan jatuh pingsan. Bertahun jugalah. Lepas pada itu saya ada berubat. Ustaz ni dah meninggal dah, Ustaz Basharuddin ni dekat Gombak kalau tak silap saya, dia dah meninggal dah. Dia yang berubat saya. Lepas tu saya dah baik, saya dah sembuh, tak ada lagi pengsan apa semua. Lepas COVID saya jadi kalau saya sakit saya boleh nampak macam orang lain tak nampak. Nampak benda gini kan. Lepas saya sembuh tu saya tak nampak lagi. Lepas COVID, asal mulanya saya sakit lagi ni. Masa COVID kan kita berniaga online, founder sendiri kena berniaga online. Kan, staff semua tak kerja. Masa tu saya di store di butik saya di Bukit Pucung. Saya berniaga telekong, berniaga lah apa saja. Kita nak cari duit dan bayar gaji kerja apa semua. Di store tu tak ada orang. Tak ada orang apa semua, kan sunyi apa semua. Di situ saya nampak kelibat balik. Bila saya nampak kelibat balik, lepas tu saya jatuh pingsan balik. Lepas deretan pada itu, saya jadi sakit balik.
Kalau saya tak sakit, kalau saya tak nak sakit, saya jangan datang bekerja. Kalau saya tak datang bangunan tu, kalau saya tak datang office, saya tak sakit. Macam tu. Dia tak nak datang kerja lah tu. Tak tahulah benda ni, kalau kata tak tahulah, macam sahabat saya dating sendiri pun kan, tak tahu nak kata apa. Tapi alhamdulillah, insya-Allah bila bulan lepas kan Datuk anak-anak arwah Datuk Arun datang. Dah okey lah. Macam yes. Baru 3 bulan. Macam-macam rumah saya macam-macam kejadian pelik, ular lah kan. Macam-macam. Kena kuat semangat. Yang penting macam saya, memang saya rasa saya tidak musuh. Perniagaan saya orang di luar sana boleh tengok sendiri. Saya tidak pernah meniru orang, tak pernah peduli tentang orang kan. Saya hanya fokus dengan perniagaan saya. Tetapi ialah itulah kata, kalau tak nak percaya benda-benda gaib, benda sihir ni terjadi pada diri kita. Kalau nak percaya pun sampai sekarang saya tak percaya. Kenapa benda ni ada macam ni? Jadi kena kuat semangat. Dan ialah sebaik-baik diri, sedekah, amalan, dan saya bersangka baik. Kalau saya tidak diuji dengan kesakitan sedemikian, ya, mungkin saya akan terlena dengan dunia. Kan, mungkin kita takkanlah orang kata mendirikan yayasan, bantu orang, fikir nak bayar zakat lebih banyak tahun ni, apa semua, hantar orang pergi umrah, kan. Segalanya tu saya niatkan untuk pendidik, supaya saya sihat, supaya perniagaan saya makmur. So saya rasa ya, Tuhan tu uji saya untuk saya kejar bukan saja dunia tetapi juga akhirat, insya-Allah.